Pernah tak anda berdepan dengan situasi di mana anda perlukan saksi untuk kes di Tribunal Strata? Ramai yang fokus pada borang dan fakta, tapi terlepas pandang satu langkah kritikal berkaitan pembayaran. Satu kesilapan kecil yang boleh menjejaskan seluruh kes anda. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang Peraturan 30. Cuba bayangkannya, kes anda dah cukup kuat, saksi penting pun dah ada, anda pun dah failkan semua borang yang patut. Tapi, tiba-tiba anda sedar anda terlepas satu langkah kecil pasal duit. Tahu tak, kesilapan yang nampak remeh ni boleh buat saman saksi anda tu jadi tak sah, langsung tak laku. Jadi, bila kita nak panggil saksi ni, ada kos tersembunyi ke? Sebenarnya tak tersembunyi pun, ia memang jelas termaktub dalam undang-undang. Inilah dia, Peraturan 30 dalam Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata. Jom kita bedah siasat apa sebenarnya yang dimaksudkan. Okey, jom kita tengok ayat undang-undang itu sendiri. Ia sebut dengan sangat jelas, sesiapa yang memohon saman, hendaklah membayar saksi. Perkataan hendaklah ni, dalam bahasa undang-undang, ia bermaksud wajib. Tak ada pilihan, bukan boleh runding. Kalau anda yang mohon, andalah yang kena bayar. Noktah. Baiklah, supaya kita tak pening-pening, jom kita pecahkan peraturan ni kepada 3 soalan yang paling asas. Siapa yang kena bayar? Nak bayar kepada siapa? Dan macam mana cara nak bayar? Kalau anda boleh jawab 3 soalan ni dengan betul, anda dah selawat. Dalam cerita ni, ada 2 watak utama. Pertama, pemohon. Ini merujuk kepada anda lah, pihak yang failkan saman tu. Kedua, orang yang disaman. Ini pula saksi yang anda nak panggil tu. Formulanya sangat mudah. Pemohon yang keluarkan duit, orang yang disaman yang akan terima duit tu. Okey, kita dah tahu siapa bayar siapa. Sekarang, soalan seterusnya, dan ini pun sangat penting, macam mana dan bila bayaran ni kena dibuat? Undang-undang ni agak cerewet sikit bab ni sebab ia nak pastikan semuanya telus dan sah. Mesti ada yang terfikir, bagi duit tunai je tak boleh ke? Atau zaman sekarang kan senang, online transfer je lah. Jawapannya tak semudah itu. Undang-undang ada senarai kaedah pembayaran yang sangat spesifik yang anda kena ikut. Inilah dia senarai kaedah yang sah di sisi undang-undang. Nampak tak polanya? Semuanya adalah kaedah yang formal dan boleh dijejaki. Ada kiriman wang, wang pos, draft bank. Bayaran tunai secara terang-terangan tak ada dalam senarai ni, ya. Sebab apa? Supaya ada bukti hitam putih. Jadi tak timbul isu dah bayar ke belum nanti. Dan ini tolong beri perhatian penuh. Ini adalah bahagian yang paling kritikal. Masa pembayaran. Bayaran tu wajib diserahkan serentak dengan borang 13. Maksudnya, masa anda serah surat saman tu ke tangan saksi, pada waktu yang sama, bayaran tu pun kena serah sekali. Bukan sebelum, bukan selepas. Serentak. Ini adalah prosedur yang tak boleh ada kompromi. Sekarang, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa leceh sangat ni? Apa jadi kalau saya silap atau terlupa? Jangan ambil mudah. Implikasinya boleh jadi sangat besar. Jom kita tengok. Perkara paling utama yang anda kena faham ialah, kalau anda gagal patuh pada Peraturan 30, saman yang anda serahkan tu boleh dianggap tidak sah. Batal. Kalau saman dah tak sah, saksi tu secara undang-undangnya tak ada kewajipan pun untuk hadir. Kan dah rugi. Bukti penting mungkin hilang dan kes anda yang kuat tadi boleh jadi goyah hanya disebabkan satu kesilapan teknikal. Jadi, janganlah kita pandang peraturan ni sebagai satu benda yang menyusahkan. Sebenarnya, ia wujud untuk melindungi semua pihak. Ia pastikan saman anda tu sah, elakkan kes tertangguh-tangguh dan yang paling penting, ia menghormati masa dan perbelanjaan yang saksi tu kena tanggung. Inilah caranya kita menjaga integriti keseluruhan proses tribunal. Okey, untuk kita simpulkan, ini dia senarai semak 4 langkah mudah untuk anda. Pertama, kenal pasti siapa saksi anda. Kedua, sentiasa rujuk balik Peraturan 30. Jangan agak-agak. Ketiga, sediakan bayaran guna salah satu cara yang dibenarkan tadi. Dan yang keempat, langkah paling kritikal, sampaikan saman dan bayaran tu sekaligus, serentak. Ini kita boleh panggil cheat sheet lah untuk rujukan pantas. Ingat 4 perkara ni je. Siapa bayar? Anda. Pemohon. Kepada siapa? Saksi. Bagaimana? Cara formal, bukan tunai. Dan bila? Serentak dengan borang 13. Kalau anda pegang 4 perkara ni, insya-Allah semuanya lancar. Sebagai penutup, mari kita fikirkan sejenak.
Adakah peraturan bayaran wajib ini satu mekanisme yang menjamin keadilan dan kelancaran proses? Ataupun, adakah ia sebenarnya boleh menjadi satu halangan kewangan, terutamanya bagi mereka yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan saksi? Satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama renungkan. Terima kasih kerana mengikuti kupasan kali ini.